Saya jumpa kan satu suami tak kerja apa. Kerja dia ialah menghantar isteri dia pergi ke tempat kerja dan mengambil isteri dia dari tempat kerja. Kerja apa Ustaz? GRO. Yang tu biasa sangat tu, GRO. Hak lagi luar biasa tuan-tuan. Isteri ni main jumpa saya, dia kata, Ustaz, suami dia bawa balik jantan, satu malam 3 orang suruh layan. Dia jual isteri dia jadi pelacur. Ni saya tak bohong tuan-tuan, saya cerita dalam masjid. Jenis apa ni tuan-tuan ni? Ni nama dia dayus. Dia tak ada perasaan cemburu bila tengok isteri dia. Nombor 1, mendedahkan aurat. Dia tak ada perasaan cemburu bila tengok isteri dia buat maksiat. Dia tak ada perasaan cemburu bila orang lain boleh berseronok dengan isteri dia. Dia tak ada perasaan cemburu bila jantan lain bawa isteri dia berjalan. Dia tak ada perasaan.